Senang lagi King. Kita takkan pulang sebelum tumpah. Okey King. Aku parking kereta aku di situ. Rumah aku di blok sebelah sini. Ni perumahan Melinsung King. Melinsung Apartment. Ni depannya ada projek hotel nak buat. Belum siap lagi, baru tengah duk buat. Sini aku nak ke spot mancing aku geng. Ya. Masuk dari sini geng. Ada pintu kecil ni. Orang luar pun boleh masuk lagi. Tanya je, beritahu je dekat security depan, di depan sana, kata nak pergi mancing. Oh, pagi. Sekarang jam 6.30. Aku target tadi turun jam 6 geng. Dia ada lambat sikit. Ayak tenang ya. Aku target ayak baru nak naik tu. Kalau casting aku target tu apa, baby GT. Kalau tak ada nanti kita target lah apa yang ada, kerapu ke apa ke. Janji ada strike. Okay, nanti sampai di spot aku update. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Okey, selamat pagi. Hari ni aku turun naik geng. Memandangkan ayak masih teduh. Aku main casting. Aku guna set UL aku. Okay, ni joran Storm Discovery 1 hingga 4 LB. Reel Ruby Ultra Power size 1000. Main line ni Lemex kali 5. Lepas tu perambut biasa je ataupun perambut Toman. Okay, masih lagi umpan lagi. Semoga ada manis-manis hari ni geng. Okay, kepada yang baru dalam channel aku, jangan lupa subscribe, like and share. Dan dalam dalam channel aku ucapkan terima kasih. Hari tu memang aku nak pergi sini geng, tapi ayak tengah pasal. Okay geng. Banyak anak ikan ni. Kita tahu anak ikan apa. Oh, baik ni. Kerapu lah ni. Oh, besar. Kerapu panau ni. Syukur alhamdulillah. Strike pertama lagi. Syukur. Strike pertama ada saiz. Ayak masih rendah, jadi sarang kerapu tu masih banyak lagi. Kalau aku pergi sana lagi cun. Wih.
Habis umpan aku, geng. Ada aku letak di deskripsi link pembelian umpan ni, geng. Situ ada kerapu. Kita cari ni. Sementara ayak tu belum tinggi, kita casting sini dulu. Nanti baru kita pindah sana. Umpai je. Patutlah. Kena lagi, geng. Alah. Benda tu. Sayangnya. Macam besar tadi tu, geng. Banyak ikan ni depan ni. Kita try sebelah sini. Dari sebelah sana. Banyak betul sarang kerapu lagi. Tunggu dulu bot ni. Ni depan-depan je orang menjala lagi. Malas lah. Tunggu dia lari je. Dia pun ayak belum pasang lagi. Ikan lain-lain pun belum masuk. Yang perahu tu dah lari dah. Kita pergi spot sana lagi. Jenuh aku. Casting tak ada ikan pun. Ayak belum jalan langsung lagi. Kita tunggu dia jalan sikit. Kita naik sini. Kalau tak pun aku main di bawah tu je. Ikan GT tak mau makan, kita try cari dulu apa-apa. Kerapu ke dulu. Sarang-sarang dia masih banyak lagi di depan. Ayak ni macam mana nak naik dia. Let's try di sini. Bismillah. Tak tahu. Sambil-sambil kita jalan ke depan tu. Ikan dah lagi. Mana aku nak pergi sana. Tahu apa yang dikasak sana. Ayah. Bila dia. Daripada sangkut dia jig aku sana. Berang berpesta tadi, geng. Kena lagi, geng.
Gila kerapu ni suka makan jig. Jarang aku strike kerapu guna jig ni. Kerapu apa ni? Syukur kerapu panau lagi. Ada saiz sikit. Rezeki hari ni geng. Hari tu aku guna umpan SP kan. Kali ni dia nak jig pula. Ikan tu nak makan jig. Mungkin kalau ikan lain pun kali ni makan jig dia ni. Harap-harap banyak depan. Lama aku tak main jig. Syok juga lah. Try again. Try ke rumpai ke? Kerapu pula makan jig. Pelik je. Oh. Patutlah guna-guna SP dia tak mau geng. Dia nak makan jig. Syukur alhamdulillah. Berkesan geng. Takat dia jauh lagi tu. Itulah pasal dia makan jig ni. Dua-dua sekali hook dia makan. Ni assist hook daripada apa? Member aku just. Ada aku bagi link di deskripsi. Okay. Target ikan lain. Lain lagi dapat. Bismillah. Jangan kerapu makan tu. Naya lagi. Kerapu besar. Tadi jig aku tersangkut sana lagi. Terpaksa lah aku main SP dengan yang lain-lain je umpan ni. Aku boleh buat. Tak ada rezeki strike dah pakai anu micro jig. Kalau ada ikan main depan jauh sana, rugi lagi. Jenuh dah nak strike geng. Sejak micro jig aku tu dah hilang. Aku guna macam-macam umpan dah. Langsung tak ada kena makan geng. Erti kata hari ni ikan tu nak makan jig ya. SP macam-macam dah aku guna. 3-4 jenis. Ataupun ayak ni terlampau tonih. Itu hari ada keruh sikit ke. Wah, kita tunggu lagi sekejap. Kalau tak ada makan, aku balik dah ni.
Masih awal lagi, baru jam 10. Tadi aku datang jam 7, 6.30. 6.30, sekarang 10.30. 6, 7, 8, 9, 10. Baru 4 jam je. Strike geng. Syukur Alhamdulillah geng. Ayak tu keruh kah tiba-tiba? Kau pun ada arus. Macam kalau tak silap aku baru kena makan so plastik. Kulut dah besi aku ni. Gari aku ni. Tak tahu dia nak makan lagi. Ataupun mungkin tadi ngam-ngam di depan muka dia kali. Sini depan ni je. Okey lah kawan-kawan, aku nak balik dah. Syukur Alhamdulillah ada duit strike hari ni. Okey, hari ni guna umpan lain geng. Hari ni semua kerapu panau. Ada satu je yang guna SP tadi kalau tak silap aku. Okey lagi. Syukur Alhamdulillah. Okay, nanti aku repeat lagi spot ni. Okey lagi. So.